Di hari ini kita bersiaran langsung di HKD Hotel, di mana kita sedang mengajukan satu program Trailblazer Cup Homeground Enterprise Challenge Trophy bermula daripada 13 sehingga 16 April, yang mana program ini merupakan satu program flagship ataupun signature daripada UMKEI lah, dalam mengenapasi bakat-bakat usahawanan yang melibatkan keseluruhan 10 fakulti di UMK, dan setiap fakulti itu kita mempunyai wakil-wakil usahawan pelajar lah yang telah pun disaring dari pihak fakulti. Kita ada intensive bootcamp daripada hari Isnin sehingga hari Rabu, dan kemudian kita akan ada final pitch lah pada hari Khamis ni untuk memilih siapakah champion dan juara terbaik yang akan pulang program mau pulang cup Trailblazer ni, dan berserta dengan wang tunai. Trailblazer Cup 2026 ini merupakan program kali ketiga penganyuran yang kita adakan setiap tahun. Dan kali ini 2026 ni kita melibatkan pertama kalinya bersama juga dengan iMedical Pharma Holding Berhad sebagai rakan strategi dan juga sebagai speaker jemputan lah bersama kita hari ini. Harapan daripada Institut Keusahawanan UMK dan secara amnya Industri Malaysia Kelantan ialah kita nak mencari bakat-bakat usahawanan, yang mana bukan sahaja kita nak bantu grooming mereka daripada kosong sehingga berjaya, dan kita harap juga mereka ini akan meneruskan perniagaan ini bukan sahaja di dalam universiti, tapi mereka meneruskan profession usahawan ini sehingga mereka tamat pengajian. Saya rasa harapan UMK lah, kita nak melahirkan usahawan jutawan UMK. Kita ada di bawah UMK 20-30 perancangan untuk menghasilkan lebih daripada 10 jutawan. So harapan kita ialah kita harapkan di platform Trailblazer Cup 2026 ini mungkin akan lahir 10 jutawan tersebut.